course, yang merupakan bahasa Yunani yang membawa maksud alam semesta. Perkara-perkara yang berkaitan dengan fizik ialah daya, tenaga, graviti, jirim dan skala. Konsep asal fizik sebenarnya bermula daripada mengapa dan bagaimana. Fenomena fizik. Fizik ni sebenarnya bermula dari tanda tanya, iaitu soalan. Lepas tu kita buat pemerhatian dan pengukuran. Lepas tu kita buat eksperimen yang dirancang rapi. Lepas dah buat eksperimen pula, kita kumpul data dan dapatlah jawapannya. Kutip.